Kemudian sampai bila pakat masuk, ahli syurga semua pakat masuk syurga, ahli neraka semua pakat masuk neraka. Depan kali siapa masuk neraka? Paling depan sekali Iblis. Kalau tuan-tuan tanya siapakah makhluk yang paling teruk azab dia dalam neraka Jahannam, dalam neraka kesemuanya, jawapan dia Iblis. La'anahullah. Nombor satu. Bila semua dah masuk dah ni, baru hari pertama masuk, tuan-tuan semua pakat berumun dengan Iblis. Untuk apa? Semua rumun dengan Iblis, semua pakat duk maki, duk keji Iblis. Wahai Iblis, hang lah punya pasal. Wahai Iblis, hak ni hang yang susun sampai kami semua nak beranak masuk dalam neraka Jahannam. Keseluruhan jin dan manusia berimpun dengan Iblis. Ada yang minta syafaat dan ramainya yang menyalahkan Iblis. Lalu Iblis pun berdiri di atas sebuah mimbar dalam neraka Jahannam. Ucapan Iblis di atas mimbar itu dinamakan sebagai khutbatu Iblis. Allah rakamkan khutbah itu di dalam Al-Quran. Allah rakamkan khutbah tu, saya sebut dah dulu kat tuan-tuan. Pakat buka baca. Bila dah semua tuan-tuan neraka Jahannam, bilangan yang masuk neraka lebih ramai daripada yang masuk syurga. Satu ahli syurga, 999 ahli neraka. Semua pakat main salah ni, pakat duk main maki, duk salah. Hari pertama ni, hari pertama Iblis pun berdiri atas satu mimbar daripada api. Semua buat pada api. Dia pun kena. Dia kata, innallaha wa'adakum wa'adal haq. Lama dah apa yang Allah abang sebenarnya semua betul. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Aku pun bagi tahu juga, tapi semua bohong. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Dan aku sebenarnya tak boleh buat apa pun kat hangpa dulu di dunia ni. Iblis kata dulu ni waktu hidup di dunia sebenarnya aku tidak berkuasa ke atas kalian. Aku tak boleh paksa kalian buat apa. Iblis nak bagi tahu semua keputusan kita. Iblis cuma abang ya. Mayang lewat sikit bah. Dia kata betul juga, letih ni. Tak kepala dulu. Pukul 4 baru mayang zohong. Dia tidur lah. Iblis bagi cadangan ya. Yang turut, yang buat keputusan siapa? Anak Adam yang buat keputusan, mereka yang bersalah. Sebab tu Iblis kata, semua yang Allah bagi janji selama ni betul, apa yang aku abang semuanya bohong, dan aku tidak berkuasa sedikit pun di atas kalian dulu waktu hidup di dunia. Ni kita dengar awal-awal ni, hak ni ahli neraka keseluruhannya, kata Rasulullah, akan mendengar khutbah ini. Kita nak salah dia tak? Waktu tu memang semua orang nak cari ni, nak salah siapa ni? Nak salah siapa ni? Ni ketua kami. Hak tu tunjuk atas. Kami pun ada ketua juga. Maka proses salah menyalahkan berlaku dalam neraka selain daripada ayat ni. Umat ni laknat umat ni, umat ni laknat umat ni. Depa yang ajak, ya Allah, kami tiru orang dulu-dulu buat. Orang dulu kata kami tiru orang dulu-dulu. Akhirnya sampai ke apa? Sampai ke Iblis. Iblis kata aku tak berkuasa sedikit pun ke atas kalian. Illa an da'utukum fastajabtum li. Dulu aku duk bagi je apa nama ni, cadangan. Semua hangpa buat. Tiap-tiap kali aku bagi cadangan, tiap-tiap kali itulah kalian patuh dengan cadangan aku. Fala talumuni. Iblis kata, jangan salahkan aku hari ni. Walumu anfusakum. Salahkan diri kalian. Tuan-tuan, ucapan ni Allah rakam siap-siap. Punya ni seronok kalau baca Quran kita tahu ni ayat ni. Iblis kata, hari ni jangan salahkan diri aku, salah diri hampa masing-masing. Ma ana bimusrikhikum. Dengar sini semua ahli neraka, aku takkan boleh tolong kamu. Wa ma antum bimusrikhi, kamu takkan boleh tolong aku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Aku berlepas daripada semua apa yang hampa buat. Innadh zalimina lahum azabun alim. Allah pun sebut orang-orang zalim itu diberikan azab yang pedih. Habis.
Itulah khutbah pertama dan terakhir yang disampaikan oleh Iblis. Lepas tu semua ditarik oleh para malaikat heret. Bila masuk dalam neraka, seperti mana Allah ubah rupa bentuk ahli syurga, Allah juga ubah rupa bentuk ahli neraka. Bulan lepas kita tengok Nabi sebut ahli syurga diindahkan rupa paras mereka. Yang laki-laki kacak, yang perempuan semua cantik, 100%. Kemudian ditinggikan ahli syurga sehingga 60 hasta. Lebih kurang tinggi pun 30 meter lah tinggi. Sebab syurga pun luas, tetapi neraka lebih luas. Lalu kata Nabi SAW, apabila seseorang itu dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, ni saya bawa tuan-tuan kan, satu step sampai neraka ni. Nabi kata, satu gigi ahli neraka lebih besar ataupun sebesar gunung Uhud di Madinah. Baru gigi tuan-tuan, baru gigi. Kalau orang tanya ahli syurga dengan ahli neraka siapa lebih besar? Ahli neraka. Satu gigi ahli neraka sebesar bukit Uhud di Madinah, kata Nabi dalam satu hadis. Lebar badan dia, lebar badan ahli neraka 70 hasta. Hari ni berapa lebar? Semua tengok saya lah no? Satu je kan? Takkan gemuk-gemuk pun satu je, taklah banyak kan? Tuan-tuan, ahli neraka 70 hasta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuan-tuan, hak mana yang hak Allah tentu ahli neraka, hak inilah yang dia akan tengok nanti. Kata para ulama, kenapa Allah bagi besar ahli neraka? Jawapan dia ialah, apabila ahli neraka ni tubuh dia besar, maka permukaan kulitnya besar. Apabila permukaan kulitnya besar, maka lebih banyaklah kawasan-kawasan sakit yang akan dia rasa hasil daripada dibakar. Contoh mudahnya, kalau sebelah tangan terbakar dengan separuh badan, hak mana sakit ke? Separuh badan lah, pasal lebih banyak kawasan yang terbakar. Dah kalau badan ahli neraka tu Allah Ta'ala cipta besar, Tuhan ubah jadi besar, maka lebih banyak dan lebih luaslah kawasan yang dia akan rasa panas. Lebar 70 hasta, gigi saja besar bukit Uhud kepala badan dia. Dan tebal badannya, kata Nabi, mathiratu thalath, perjalanan 3 hari. Tebal kot ni. Ni tebal kot ni, tebal. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Besar mana tuan? Rupanya ada orang yang dibakar itu sampai ke buku lalinya. Bukan semua orang ni seluruh tubuh badan dia dibakar. Ada orang yang dibakar itu bila masuk neraka sampai ke buku lali. Ada orang dibakar sampai ke lutut, ada orang dibakar sampai ke pinggang, ada orang dibakar sampai ke leher. Nabi kata, dan ada orang dibakar seluruh tubuhnya. Mati ke hidup ustaz? Dah bakar 24 jam. La yamutu fiha wala yahya. Kan surah apa tu? Sabbihiska. La yamutu fiha wala yahya. Ahli neraka ni nak hidup pun tak ada, nak mati pun tak ada. Yang dia rasa apa? Sakit. Dalam neraka Allah Ta'ala kata, waktu kami mula cipta dulu, Allah Ta'ala cerita kepada Jibril cerita kepada Rasulullah, dulu Allah, tuan-tuan, sampai malam ni neraka dah ada. Bukan nanti baru nak buat, dah. Neraka sudah tersedia. Beza kita dengan orang yang telah mati, orang yang telah mati tak boleh buat apa-apa utusan. Habis dah. Kita yang masih berada di atas dunia fitnah, dunia ujian, dunia amalan ini masih boleh buat keputusan untuk menjadi insya-Allah sebagai ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala kata dulu ketika mana aku ciptakan neraka itu, aku bakar
neraka itu selama 1000 tahun dan apinya berwarna merah. Merah tuan, api dia merah 1000 tahun. Oh, bakar pangat siap-siap. Kemudian aku bakar lagi selama 1000 tahun sehingga apinya berubah berwarna putih. Ini hadis ni. Ini hadis. 1000 tahun pula orang Taala bakar. Putih api, api putih. Panas. Kemudian kata Allah, dibakar lagi neraka itu. Dalam neraka bakar api bagi panas siap-siap. Bagi panas siap-siap. Proses yang ketiga, api itu telah bertukar menjadi hitam, iaitu kepuncak kepada kepanasan. Wa ta'kulu ba'daha ba'dah, dan setiap api memakan di antara satu sama lain. Api ni bakar api ni, api ni bakar api ni, lebih panas. Sehinggalah hari ini api di dalam neraka Allah berwarna hitam. Kata Nabi, fahiya sauda muzlimah. Suasana dan keadaan di dalam neraka itu adalah hitam melegap.